Ada kisah sebuah batu yang sangat besar, seolah-olah batu ni hidup, mempunyai mulut dan mampu menelan orang yang merayu di hadapannya. Kisah ini adalah kisah aneh, misteri dan penuh pengajaran. Inilah dia kisah batu belah batu bertangkup. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Seorang ibu tunggal bernama Mak Tanjung bersama dua orang anaknya, Melur dan Pekan. Dikatakan suaminya dah meninggal dunia. Nama suaminya dulu adalah Si Kantan. Mereka ni tinggal di tepi hutan dalam keadaan miskin. Mak Tanjung sangat menggemari makan ikan tembakul, terutama ikan tembakul yang ada telur. Sebab ini antara makanan yang biasa arwah suaminya bekalkan untuk keluarga. Dan satu hari, Mak Tanjung ni sangat rindu dan mengidam nak makan ikan tembakul. Dan dia pun berjaya memancing dan mendapat seekor ikan tembakul. Lalu Mak Tanjung pun pulang ke rumah dengan membawa bekalan seekor ikan tembakul yang penuh dengan telur. Mak Tanjung pun memberi ikan tembakul ni kepada Melur. Tapi Mak Tanjung pesan kepada Melur, jangan makan dulu ikan ni, sebab Mak Tanjung masih ada tugas di hutan untuk mencari kayu api. Sementara Mak Tanjung masih sibuk di hutan mencari kayu api, tinggallah Melur bersama adiknya Pekan di rumah. Dan Pekan berasa sangat lapar. Dan Pekan ternampak kakaknya Melur memegang seekor ikan tembakul. Dan Pekan pun bertanya kepada kakaknya, boleh tak kalau aku nak makan ikan tembakul ni? Tapi Melur mengatakan, kena tunggu ibu balik dulu dan kita akan makan bersama-sama. Pekan pun merayu pada Melur supaya masak ikan tembakul ni sekarang juga, sebab Pekan rasa sangat lapar. Dek kerana pujuk rayu daripada Pekan, Melur pun simpati dan kesian pada adiknya. Melur pun masak ikan tembakul bersama dengan telurnya. Tapi Melur pesan, jangan makan sampai habis. Pastikan tinggalkan separuh untuk Mak Tanjung makan selepas dia pulang dari hutan nanti. Tapi disebabkan ikan tembakul ni dan telurnya sangat sedap, Pekan dan Melur tak sedar mereka dah makan sampai habis ikan dan telur tembakul ni. Licin, langsung tiada baki yang tertinggal untuk Mak Tanjung. Kemudian pulanglah Mak Tanjung semula ke rumah setelah selesai mencari kayu api. Dalam fikiran Mak Tanjung, dia dah berangan dah. Sampai rumah nanti, dia nak makan ikan tembakul beserta dengan telurnya. Tapi malangnya, apabila sampai di rumah, terkejut Mak Tanjung apabila terlihat anaknya Pekan dan Melur sedang asyik memakan ikan tembakul beserta dengan telurnya. Langsung tiada baki yang tertinggal. Licin. Mak Tanjung pun bertanya kepada anak-anaknya, kenapa makan ikan tembakul ni dan telurnya sampai habis? Melur pun menjawab, tadi Pekan lapar, Melur pun lapar. Dan Melur pun masak ikan tembakul ni. Tapi Melur dah asingkan separuh untuk Mak Tanjung makan apabila pulang daripada hutan nanti. Tapi ketika kami makan, tak sedar kami dah makan sampai habis. Mak Tanjung jadi sangat marah dan sedih. Dalam kesedihan tu, Mak Tanjung terus berlari semula ke hutan dan menuju ke arah batu besar yang dipercayai batu belah batu bertangkup. Tapi ada satu lagi versi mengatakan Mak Tanjung ni bukanlah berlari ke dalam hutan pada hari yang sama. Pada hari kejadian, Mak Tanjung tetap ada kat rumah. Tapi malam tu, Mak Tanjung tidur dalam kesedihan dan kempunan. Mak Tanjung pun bermimpi seperti ada satu suara mengarahkan Mak Tanjung supaya masuk ke dalam hutan dan menuju ke sebuah batu yang besar ni. Apabila Mak Tanjung betul-betul berdiri di hadapan batu belah batu bertangkup ni, Mak Tanjung tanpa berfikir panjang melafazkan, wahai batu belah batu bertangkup, telanlah aku kempunan nak makan telur ikan tembakul. Melur dan Pekan ketika itu memang sedang mengejar ibunya. Tapi maklumlah, langkah kanak-kanak tidaklah seluas dan sepantas langkah orang dewasa. Maka Melur dan Pekan ni jauh tertinggal di belakang. Apabila Melur dan Pekan betul-betul berdiri di hadapan batu belah batu bertangkup ni, terlihat beberapa helaian rambut dan percikan darah, memberi gambaran bahawa Mak Tanjung telah benar-benar ditelan
oleh batu misteri ini. Maka mereka berdua pun menangis, meratap dan merayu di hadapan batu belah batu bertangkup ni supaya mengembalikan Mak Tanjung. Melur ni menangis sampai dia pengsan. Dan ketika Melur pengsan ni lah muncul mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, Melur diarahkan untuk mengambil beberapa helai rambut Mak Tanjung yang masih terlekat di batu belah batu bertangkup. Dan Melur pun diarahkan untuk menjaga sebiji telur ayam. Telur ini akan menetas dan ayamnya bukan ayam biasa-biasa, ayam jaguh sabung. Apabila Melur tersedar daripada pengsan dan mimpinya, betul-betul ada sebiji telur ayam di sisi Melur. Melur pun mengambil telur ayam tu dan tidak lupa juga beberapa helai rambut Mak Tanjung seperti yang diarahkan oleh mimpi tu. Maka Melur dan Pekan pun pulang semula ke rumah. Melur dan Pekan masih dalam kesedihan. Ketika mereka berjalan pulang ke rumah, mereka berjalan dalam keadaan menangis. Dan ketika itulah mereka terserempak dengan seorang wanita tua yang dikenali sebagai Nenek Kebayan. Nenek Kebayan ni pun bertanya, "Kenapa menangis? Apa yang berlaku?" Maka Melur dan Pekan pun menceritakan apa yang telah berlaku. Dengan rasa simpati, Nenek Kebayan pun telah mempelawa Melur dan Pekan untuk tinggal bersamanya. Membesarlah Melur dan Pekan ni di bawah jagaan Nenek Kebayan. Melur membesar menjadi gadis yang cantik. Pekan pula menjadi pemuda yang hebat. Ingat lagi mimpi Melur tentang telur ayam yang perlu Melur jaga? Telur itu ditakdirkan telah menetas. Ayam jantan. Ayam tu sekarang ni Pekan pula jaga. Pekan menamakan ayam tu Si Jalak. Si Jalak ni seekor ayam sabung yang hebat. Telah banyak ayam-ayam sabung di seluruh kampung tewas ditaji oleh Si Jalak ni. Kisah tentang kehebatan Pekan dan ayamnya Si Jalak telah sampai ke pengetahuan raja. Raja pun rupa-rupanya ada ayam sabung. Nama ayam sabung raja ni Raja Indra Sakti. Lain macam kan nama ayam raja. Maka raja pun mencabar Pekan untuk bersabung ayam. Maka bertarunglah Si Jalak dengan Raja Indra Sakti ni. Ditakdirkan Si Jalak menang. Raja rasa sangat bangga dengan Pekan. Dan raja pun mempelawa Pekan bersama ahli keluarga untuk datang ke istana. Apabila Pekan, Melur dan Nenek Kebayan tiba di istana, raja terlihat Melur. Rupanya cantik kakak Pekan ni. Maka raja pun terus melamar Melur untuk menjadi permaisurinya. Kini Pekan, Melur dan Nenek Kebayan tinggal di istana. Adakah mereka bahagia tinggal di istana? Mungkin ya untuk Pekan dan Nenek Kebayan, tetapi tidak untuk Melur. Rupa-rupanya sosok wanita tua yang muncul dalam mimpi Melur sewaktu kanak-kanak dulu muncul semula. Ini membuatkan hidup Melur terganggu. Raja sebagai suami kepada Melur nampak Melur ni seperti tidak bahagia hidup di istana. Maka raja pun bertanya kepada isterinya Melur, apa yang membuatkan hidupnya rasa seperti tidak bahagia? Adakah ada sesuatu yang mengganggu? Melur pun menceritakan kepada suaminya tentang apa kejadian yang telah berlaku kepada mereka ketika zaman kanak-kanak dulu, iaitu maknya, Mak Tanjung telah ditelan oleh sebuah batu bernama batu belah batu bertangkup, dan batu itu masih ada dalam hutan sana. Maka sejak kejadian itulah Melur mengatakan hidupnya sering diganggu oleh mimpi aneh ni. Maka raja sebagai seorang suami yang bertanggungjawab mengarahkan bala tenteranya pergi masuk ke dalam hutan dan mencari batu belah batu bertangkup. Apabila mereka bertemu dengan batu belah batu bertangkup ni, mereka pun seolah-olah rasa ada sesuatu yang aneh dan misteri tentang batu ni. Maka mereka membuat keputusan untuk memecahkan batu belah batu bertangkup ni. Dan setelah batu belah batu bertangkup ni dipecahkan, dimusnahkan, kini hidup Melur kembali bahagia bersama raja dan adiknya Pekan dan Nenek Kebayan di istana. Kisah batu belah batu bertangkup ni bukanlah sekadar legenda ataupun mitos,
Tapi ada beberapa tempat yang dikaitkan sebagai lokasi sebenar batu belah batu bertangkup ni. Antaranya, batu belah batu bertangkup ni dikatakan berada di kampung Batu Belah di Kelang. Nama kampung pun dah Batu Belah kan? Ataupun ada yang kata di Bukit Jugra, Banting. Ataupun ada juga yang kata di beberapa kawasan di Terengganu atau Kelantan. Dan ada juga pendapat yang mengatakan batu ni berada di Perlis ataupun Sarawak. Dan yang lagi menarik, kesemua tempat-tempat yang disebutkan ni memang betul ada sebuah batu besar dan seperti ada rekahan dekat batu besar tu yang berbentuk seperti mulut. Sejarawan berpendapat kisah ini hanyalah simbolik untuk menunjukkan kesusahan, kemiskinan, hidup ibu tunggal membesarkan 2 orang anak tanpa suami. Ada juga yang berpendapat kisah ini adalah kisah turun-temurun yang digunakan untuk mendidik anak-anak supaya taat dan jangan derhaka kepada ibu. Sepanjang pembacaan, saya temui beberapa versi mistik yang dikaitkan dengan batu belah batu bertangkup ni. Antaranya, dikatakan batu belah batu bertangkup ni adalah tempat alam bunian. Dan memang dari dulu banyak kes orang hilang jika berhampiran dengan batu belah batu bertangkup ni. Adakah mereka benar-benar hilang dan ditelan oleh batu belah batu bertangkup, ataupun mereka berpindah alam ke alam bunian, ataupun sekadar sesat dalam hutan? Dari sudut sains pula, tak mustahil pun ada batu yang sangat besar dan ada rekahan berbentuk mulut ni. Mungkin akibat hakisan ataupun tekanan mineral yang ada dalam batu ni. Mungkin juga ia hanyalah sekadar batu yang sangat besar. Maklumlah zaman dulu tak ada gadget, maka mereka sangat kreatif untuk berimajinasi dan menjadikan batu besar yang ada rekahan seperti mulut ni sebagai modal cerita. Adakah kisah batu belah batu bertangkup ni hanya sekadar mitos ataupun benar-benar terjadi? Kalau korang ada versi lain ataupun info tambahan tentang kisah batu belah batu bertangkup ni, sila kongsikan dekat ruang komen dan minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan fakta. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, like, follow dan subscribe. Semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.